Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Inilah suasana di Berastagi dengan cuaca 18 darjah Celsius. Kalau korang nak tahu, malam semalam angin dari ribut kencang melanda kawasan ini sebenarnya. Dan aku tidur dalam keadaan yang takut sebab bunyi angin dia tu sangat kuat. Walau apapun, Alhamdulillah Allah bagi perlindungan kepada kita semua. Dan pada hari ini kami bercadang. Dari Berastagi ni kami akan bergerak ke Gunung Sibaya. Cuaca agak sejuk. Hari ni kita akan masuk ke Gunung Sibaya. Okey, jalan terus. Alhamdulillah, hari ni kita baru sampai naik motor dari pintu masuk dekat bawah tu, nak mencabar. Sekarang kita nak masuk ke Gunung Sibaya. Let's go. Tiketnya ke mana kita hari ni? Ke puncak Sibaya. This is me before Gunung Sibaya. This is me before Gunung Sibaya. Okay gang, this is me before Gunung Sibaya. Let's go. Okay guys, kita dah sampai di kaki Gunung Sibaya. Okay. They are walking to the what mountains? Kinabalu. No, the mountains. Mountain in Peninsula. Yeah, Tahan. yeah. Yeah, Mount Tahan. Okay, perjalanan kami ke Gunung Sibaya. Bismillah. Dan kita makan ni dulu. Okay guys, kita sekarang berada di jalur pendakian menuju ke Sibaya. Okay. Let's continue our journey. Success. Inilah perjalanan kita ke Gunung Sibaya. Subhanallah. Boleh tengok kat bawah tu, cantik kan?
sampai dekat atas. Tapi sebenarnya dekat top ada lagi. Puncak hanyalah sejauh 1.5 km. Saya tak pasti. Tapi tengoklah juga cuaca sejuk dan juga bau sulfur. Untuk permulaan perjalanan di Gunung Sibayak ni tak adalah susah. Sebenarnya dia agak santai, tapi disebabkan cuaca tu yang agak sejuk membuatkan nafas kita ni memerlukan effort yang lebih. Tapi kanan, kiri, atas, bawah memang cantik. Morning. Kalau korang pernah naik Gunung Sibayak, korang mesti perasan kat atas tu banyak gila jenis batu. Sebab gunung ni kan gunung berapi. Memang kebanyakan batu kat situ asalnya dari lava yang dah keras. Batu dia warna kelabu gelap dan ada yang hitam. Memang keras. Jenis batu andesit dengan basalt tu. Lagi satu, kalau korang dekat-dekat dengan kawah dia, korang akan nampak batu tu warna kuning terang. Tu belerang, bau dia memang sangat kuat sampai menusuk hidung. Kat situ pun masih ada gas panas keluar dari celah-celah batu. Sebab kawasan tu nampak lain sikit, macam hidup lagi kawah dia. Memang best. Tengok pemandangan kat sini. Batu-batu dia ada pelbagai warna. So tambahlah sikit ilmu pasal batu bila naik Gunung Sibayak ni. Gunung Sibayak ni guys, sebenarnya orang-orang Karo panggil Gunung Raja. Sebab dalam bahasa Karo, Sibayak tu maksudnya raja ataupun ketua. Dulu-dulu kan, kawasan ni memang tempat keramat bagi orang tempatan. Ada juga cerita orang dulu buat upacara ke atas tu. Kalau korang naik sampai ke puncak, memang korang akan nampak pemandangan yang padu gila. Boleh nampak bandar Brastagi dari atas. Lagi-lagi kalau korang naik waktu subuh, sunrise dia memang cantik. Matahari naik slow-slow, kabus pun bertebaran. Tapi serius, sekarang rezeki kami ada kabus. Nak buat macam mana? Redha je lah. Dekat kawasan kawah tu, bukan je ada belerang, tapi ada juga wak panas keluar dari celah-celah batu. Orang cakap, itulah tanda gunung ni masih hidup. Tapi janganlah lama-lama sangat berdiri kat situ. Bau gas dia agak kuat. Pening kepala aku dibuatnya. Dulu kawasan tu ada orang gali belerang juga. Dia orang kutip je belerang tu untuk jual. Tapi sekarang dah tak banyak sebab orang dah tahu risikonya tinggi. Lagipun kawasan tu dah jadi tempat pelancongan. Paling syok kan, kat bawah gunung tu ada air panas. Nama tempat tu Pancuran Emas dengan Pancuran Perak. Air panas dia ni datang dari Gunung Sibayak juga. Lepas pernah hiking, memang ngam kalau turun kita berendam kat situ. Kalau bab trek naik Gunung Sibayak ni memang sesuai untuk orang yang baru nak try hiking. Jalan dia taklah susah sangat. Ada laluan simen kat setengah tempat. Tapi kalau kau nak feeling adventure sikit, boleh ikut jalan hutan. Lalu pokok-pokok besar, bunyi burung, bunyi serangga. Memang feeling betul. Sepanjang perjalanan, korang boleh nampak
macam-macam jenis batu dengan tumbuhan-tumbuhan pelik sikit. Sebab kawasan tu memang kawasan sejuk dan tanah dia pun subur. Sampai dekat atas pula, memang luas kawasan puncak dia. Batu-batu besar berselerak macam jadi tempat duduk orang lepak. Dari atas tu, kalau cuaca clear, memang boleh nampak Gunung Sinabung tegak berdiri. Lawa sangat. Kadang-kadang awan lalu bawah kita, rasa macam atas dunia lain. Sebenarnya kan ada satu spot yang orang selalu pergi. Dia panggil Kawah Hidup. Tempat belerang keluar tu, kat situ boleh dengar bunyi gas panas tengah keluar dari perut bumi. Batu kat sekeliling tu semua kuning. Ada yang sampai hangus hitam sebab panas sangat. Human tracking. Ni adalah human tracking. Sedap. Ui, tangan beku kan? Tangan sejuk. Oh. Laporkan, sekarang kita berada di Gunung Sibayak. Kita menghampiri ke puncak, insya-Allah. Cuaca agak sejuk, kabus agak tebal. Kita teruskan perjalanan. Hampir sampai. Atas sana kuat gila bau. Ya. Dan angin kuat kan. Pedih kan? Memang dah pedih muka. Kita dah sampai di puncak timur of Gunung Sibayak. Okay guys, this is me after Gunung Sibayak. Okay guys, this is us After Gunung Sibayak. Serious way. Masa aku sampai kat puncak hari tu, kabus tebal gila. Memang tak nampak jauh mana pun, putih je keliling. Angin pula kuat, sampai terpaksa tunduk sikit nak lawan angin. Rasa sejuk dia lain macam, berdesing telinga. Lagi satu, bau gas belerang dia, memang kuat. Hidung rasa pedih, mata pun berair. Bau dia tu memang menyengat. Kalau lama-lama kat situ boleh rasa pening. Nasib baik aku bawa penutup hidung. Kalau tak, mau aku pingsan kat situ. Dekat kawasan kawah tu, boleh nampak asap tebal keluar dari celah-celah batu. Bunyi dia macam tadi. Shhh, macam tu, macam yang berdiri. Kadang-kadang angin bawa terus asap tu ke muka. Time tu lah pedih mata, rasa nak lari jauh. Tapi, walaupun macam tu, pemandangan dia still cantik. Rasa puas lah sampai atas walaupun cuaca tak berapa okey. Memang pengalaman yang takkan ku lupakan.
Hello gang, this is me after Gunung Sibaya. Sebab tu kita bergambar je. Sesaat je. Tapi aku rasa kita boleh tunggu. Okay, this is me after Gunung Sibaya. Okay, rezeki daripada Allah. Sekejap lagi kawan-kawan akan tengok. Alhamdulillah guys. Guys. Rupanya puncak yang aku nampak tadi tu bukan puncak gunung lain pun. Tu kawah dia sendiri. Aku ingatkan Gunung Sinabung ke apa tadi. Sekali bila kabut makin nipis baru perasan tu tepi kawah Gunung Sibaya juga. Time kita orang tengah berdiri dekat kawasan kawah tu, mata aku perasan ada beberapa lubang kat celah-celah batu. Dari situ keluar steam panas putih tebal macam cerobong kecil. Steam dia naik mencurah-curah. Orang panggil ventilasi steam atau pemera kan. Bunyi dia pun kuat. Memang menarik. Kalau masa naik tu semangat dia lain macam. Masa turun ni pula baru terasa cabaran dia. Lutut pun dah mula menggigil sebab banyak jalan turun curam. Batu-batu pula licin sebab kabus tadi dah basahkan kawasan tu. Ada satu part tu aku terpaksa pegang pokok kiri kanan sebab jalan dia sempit. Bawah jurang, licin weh. Batu dia berlumut pula tu. Silap langkah memang boleh terpelecok terus. Kawan aku siap duduk slow turun sebab takut tergelincir. Jadi dekat sini korang boleh tengok bekas sulfur warna kuning. Tu dia. Masya Allah. Ni tips hiking. Ada orang makan Indomie kat sini kan. Masya Allah. Sejuk. Ha? Tak ada kabut. Ha. Kalau macam tadi kan. Ha. Duduk dekat batu tu. Dekat batu tu. Lepas tu nampak view kawah ni dengan puncak tu. Sekali lah betul? Macam Cantik. Batu besar. Tiba-tiba Aiman bergerak sendiri untuk melihat sendiri asap kuning di depan mata dia. Kita orang tak nak pergi sebab cuaca sejuk, bau pun tak tahan. So kita orang gerak sedikit ke harapan. Tapi dalam range agak selamat lah. Tapi makin lama aku tengok Aiman dah hilang. Bila Aiman hilang tu, aku dengan Fasik buatlah video lain. Video pusing-pusing.
guys, air mengalir gila guys. Nampak? Dan macam itulah perjalanan aku dekat Gunung Sibayak. Dari mula mendaki, lalu kabus tebal, bau belerang kuat, mata pedih, sampailah dapat tengok sendiri kawah yang masih hidup dengan steam panas yang terus keluar dari perut bumi. Turun pula lagi mencabar, lutut menggigil, jalan licin, tapi dalam hati tetap rasa puas. Semua penat lelah hilang. Sebab pengalaman ni bukan selalu kita dapat rasa. Gunung Sibayak bukan sekadar tempat hiking, tapi tempat kau boleh jejak, tengok sendiri betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau korang suka adventure, tempat ni wajib korang jejak. Okeylah geng, kita jumpa lagi episod yang akan datang. Semoga korang tak bosan tengok vlog aku ni. Dan sama-sama boleh cadangkan tempat-tempat yang menarik untuk kita orang jejak lagi. Bye. Sebab aku gelap kan, patutlah kena nampak macam nak hujan. Ni jangan lupa follow Aiman Lazwarta. Mengikuti setiap perjalanan, korang boleh tanya beliau apakah tips, ataupun kalau nak gerak sendiri pun boleh. Janji berani. Janji berani. Berhenti sini ya. Okey. Kau start dari situ kat. Alhamdulillah, selamat